kita perlu kalah berkali-kali untuk meraih kemenangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Malika Hanani binti Muhammad Hafiz dan saya berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seri Selama, Perak, Darul Rizwan. Hobi saya ialah membaca buku dan melukis. Cita-cita saya pula ingin menjadi seorang guru. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi mengenai sebuah buku yang memberi motivasi dan menghayati kehidupan suka duka seorang anak kampung yang berjaya. Buku pilihan saya ini bertajuk Anak Kampung Melakar Sejarah. Buku ini dikarang oleh Muhammad Syattah Sabran. Beliau pernah menyandang timbalan naib Chancellor di Universiti Putra Malaysia dan kini beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku bacaan berbentuk ilmiah ini mengandungi 15 bab dengan 254 halaman. Buku ini boleh didapati di pasaran dengan harga RM50 sebuah. Harga yang ditawarkan amat patutan serta mampu dimiliki oleh semua golongan. Teknik penceritaan yang disampaikan oleh penulis begitu jelas dan mudah difahami serta mampu menarik minat pembaca untuk menjiwai suasana kehidupan penulis. Buku ini sesuai dijadikan rujukan motivasi kepada semua pelajar, terutama yang berasal dari luar bandar. Kenapa saya katakan buku ini sangat menarik dan mudah difahami? Penerangan yang menarik beserta gambar-gambar pengalaman penulis ibarat saya berada dalam penceritaan yang disampaikan. Saya yakin anda tidak sabar untuk mendengar sinopsis buku ini. Di awal bab buku ini menceritakan kisah perjalanan hidup penulis sebagai seorang anak kampung yang menerima pendidikan di SK Botakiri dan seterusnya ke Menara Gading. Pengalaman beliau yang mengalami kegagalan semasa belajar akhirnya bangkit dan berjaya meneruskan pengajian ke peringkat master dan PhD. Sehingga kini beliau berjaya mendapat gelaran Profesor Datuk Dr. Muhammad Syattah Sabran. Naratif kehidupan yang dilalui oleh penulis jelas seperti kata pepatah, yang bulat tidak datang bergolek dan yang pipih tidak datang melayang. Pengalaman pertama kali penulis menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan anak kecil yang fasih berbahasa Inggeris menaikkan semangat penulis ingin berbahasa Inggeris. Manakan tidak jika dahulu penulis hanya berangan-angan untuk menaiki kapal terbang, kini menjadi kenyataan. Kisah penceritaan yang menarik menjadikan saya sebagai pembaca ingin tahu kesudahan kisah tersebut. Peristiwa kehilangan ibunya telah menukar kisah kegembiraan penulis dan turut menyentuh jiwa saya. Namun beliau tetap meneruskan cita-citanya untuk menggenggam segulung ijazah dari luar negara. Pengajaran daripada cerita ini menggambarkan penulis seorang yang berjiwa kental dapat menempuhi pelbagai cabaran selama 13 tahun di Amerika Syarikat. Pasti memberi motivasi kepada saya sebagai pembaca muda untuk belajar bersungguh-sungguh. Saya petik sedikit kata-kata penulis. Percayalah, kesungguhan diri dan usaha yang istiqamah mampu membuahkan kejayaan dan mengubah lanskap kehidupan diri dan keluarga. Sebagai penghias bicara akhir, ingin saya katakan, olahan cerita ini sangat bagus. Ayat-ayat yang digunakan ringkas serta mudah difahami sesuai untuk semua tahap pembaca. Kebaikan yang saya perolehi setelah membaca buku ini memberi panduan untuk belajar bersungguh-sungguh, membentuk disiplin diri dan membina keyakinan untuk terus berjaya. Kejayaan kita masa kini adalah penentu masa depan negara pada masa hadapan. Jadikan bahan bacaan ini membentuk motivasi diri untuk melakar sejarah kejayaan kita. Jangan lupa dapatkan buku ini di pasaran. Sekian, terima kasih.